Hai semua, selamat datang. Sebagai seorang pengurus, pernah tak anda rasa pening kepala fikir kenapa nak bina satu pasukan yang betul-betul hebat ni? Kadang-kadang rasa macam susah sangat. Hari ini, saya nak kongsikan satu rahsia penting tentang dinamik pasukan yang saya jamin akan ubah cara anda memimpin. Cuba bayangkan anda dah kumpulkan orang-orang yang hebat, anda bagi mereka matlamat yang jelas, tapi beberapa minggu pertama tu rasa janggal sangat. Semua orang sopan santun, baik je. Tapi tak ada siapa yang betul-betul klik. Lepas tu, entah dari mana, tiba-tiba je mula ada perdebatan kecil, selisih faham. Benda ni normal ke? Jawapannya, ya, sangat-sangat normal. Apa yang nampak macam huru-hara tu sebenarnya adalah satu corak yang boleh dijangka. Dan bila kita faham corak ni, itulah kuncinya untuk kita ubah sekumpulan individu menjadi satu unit yang berprestasi tinggi. Okey, jadi macam mana kita nak navigasi keadaan yang nampak macam huru-hara ni? Sebenarnya, ada satu peta untuk perjalanan ni. Anggaplah ia macam rangka kerja yang akan bantu kita lalui setiap selekoh dalam proses pembentukan pasukan. Secara asasnya, model ni cakap yang setiap pasukan akan lalui 5 peringkat yang boleh diramal. Bagi anda, sebagai pengurus, ini satu kelebihan besar sebab ia membolehkan anda tahu pasukan anda sekarang ni berada di peringkat mana dan yang paling penting, apa yang mereka perlukan daripada anda untuk maju ke peringkat seterusnya. Nah, apa yang menarik tentang 5 peringkat ni? Ia sebenarnya memetakan keseluruhan perjalanan pasukan anda. Ia bermula dengan pertemuan pertama yang kekok, kemudian melalui fasa konflik yang mungkin tak selesa, dan akhirnya sampai ke satu tahap di mana mereka berfungsi macam satu unit yang sangat produktif. Setiap peringkat ni ada cabaran dan kemanisan dia yang tersendiri. Jom kita bedah satu-satu. Kita mulakan dengan 2 yang pertama. Selalunya, 2 peringkat inilah yang paling mencabar. Lagi-lagi untuk pengurus baru. Sebab kat sinilah asas pasukan anda tu sama ada dibina dengan kukuh atau mula retak. Peringkat pertama ni kita panggil fasa suai kenal. Anggap je macam first date. Semua orang masih sopan santun, berhati-hati dan cuba nak faham keadaan sekeliling. Jadi memang akan ada banyak ketidakpastian di udara. Masa ni, ahli pasukan lebih banyak memerhati daripada bertindak. Mereka tengah cuba faham apa sebenarnya yang diharapkan dari aku. Jadi, peranan anda sebagai pengurus sangat kritikal. Beri arahan yang jelas, tetapkan matlamat awal yang mudah dan bantu mereka berkenalan untuk bina asas kepercayaan tu. Okey, lepas fasa bulan madu tu dah habis, realiti pun mula menjelma. Rasa sopan santun yang dibuat-buat tu mula hilang dan kat sinilah konflik yang tak dapat dielakkan tu bermula. Tapi jangan panik. Ini sebenarnya tanda yang baik. Maksudnya, orang dah mula ambil peduli. Petikan ni memang tepat sekali untuk gambarkan peringkat storming. Konflik yang berlaku ni bukan tanda kegagalan tau. Sebaliknya, ia tanda yang ahli pasukan dah mula rasa cukup selesa untuk tunjukkan diri mereka yang sebenar. Termasuklah pendapat dan gaya kerja mereka yang mungkin berbeza-beza. Kat sinilah pertembungan idea berlaku. Siapa nak jadi ketua? Idea siapa yang paling bernas? Sebagai pengurus, peranan anda bukan untuk hentikan konflik ni, tapi untuk jadi pemudak cara supaya ia jadi konstruktif. Tetapkan peraturan asas. Kita kritik idea, bukan orangnya. Sentiasa ingatkan mereka tentang matlamat bersama. Inilah cara kita bina keselamatan psikologi di mana perbezaan pendapat itu diraikan, bukan ditakuti. Okey, selepas berjaya mengharungi badai konflik tu, pasukan akan mula bersatu. Tenaga yang dulu digunakan untuk berbala sekarang dah mula disalurkan untuk bekerja sama. Pasukan anda dah mula jumpa rentak mereka. Selamat datang ke peringkat norming. Di sinilah kepingan-kepingan puzzle tu mula bercantum. Keharmonian mula wujud bila peraturan tak rasmi dan rasa percaya antara satu sama lain tu dah mula terbina. Jadi, poin paling penting kat sini ialah pasukan anda sekarang dah ada pemahaman yang sama. Mereka dah tak rasa ragu-ragu atau tak selamat. Untuk percepatkan peringkat ni, raikan kejayaan-kejayaan kecil bersama dan galakkan maklum balas yang membina. Inilah masanya untuk eratkan lagi ikatan pasukan. Inilah destinasi yang kita nak tuju. Sebuah pasukan yang berfungsi sepenuhnya, produktif dan boleh berdikari. Pasukan anda bukan lagi sekumpulan individu, tapi dah jadi satu unit padu yang bergerak seiringan untuk capai matlamat bersama. Pada peringkat ni, struktur kumpulan dah mantap. Semua orang dah fokus untuk siapkan kerja. Peranan anda sebagai pengurus pun dah berubah. Bukan lagi mengarah, tapi lebih kepada menyokong dan membolehkan mereka berprestasi tinggi. Bagi mereka autonomi, buang apa-apa halangan dan biarkan mereka menyerlah. Sekarang, jom kita tengok peringkat terakhir dan satu pengecualian yang sangat penting kepada model ni. Sebabnya, tak semua pasukan ikut jalan yang sama sebiji-sebiji.
Peringkat terakhir ni tak berlaku pada semua pasukan tau. Ia lebih spesifik untuk kumpulan yang sementara, contohnya macam pasukan projek, pasukan petugas khas atau jawatan kuasa yang dibentuk untuk satu tugas tertentu je. Bila projek dah siap, matlamat dah tercapai, pasukan pun akan dibubarkan. Ini adalah peringkat penutup di mana ahli-ahli meraihkan kejayaan mereka sebelum kembali ke tugas masing-masing atau beralih ke projek yang seterusnya. Ini soalan yang sangat penting. Walaupun model ni sangat berguna, ia bukanlah satu undang-undang yang mutlak. Memahami bila ia boleh diguna pakai dan bila tidak adalah kunci kepada pengurusan yang betul-betul berkesan. Inilah pengecualian utamanya. Pasukan projek yang ada tarikh akhir yang ketat selalunya berfungsi dengan cara yang berbeza. Disebabkan kesuntukan masa, mereka selalunya terpaksa langkau fasa forming dan storming yang panjang. Mereka tak ada kemewahan masa, mereka kena terus capai prestasi. Jadi, model 5 peringkat ni paling relevan untuk pasukan jangka panjang dan kekal. Jadi, apa pengajaran utama untuk anda sebagai seorang pengurus? Jangan takut dengan konflik dalam peringkat storming. Fahami yang ini adalah proses semula jadi yang sihat. Peranan anda adalah untuk menjadi seorang pemandu yang membimbing mereka dari satu peringkat ke peringkat seterusnya dengan menyediakan sokongan dan sumber yang betul pada masa yang tepat. Cuba fikirkan sejenak tentang pasukan anda sendiri. Adakah mereka masih dalam fasa suai kenal yang sopan tu? Atau dah nampak percikan-percikan konflik? Ataupun mereka dah bekerjasama dengan lancar? Dengan menggunakan model ni sebagai kanta, anda boleh dapat kejelasan yang anda perlukan untuk memimpin mereka ke arah kejayaan.